Saya kena mula dulu. Tidak, saya. Britney, berhenti. Baiklah, biar saya lihat. Wah, beruang gami. Oh ya, saya dapat menjilatnya. Menggigitnya hebat. Tiada apa-apa. Betul-betul? Itu tidak adil. Oh, saya benar-benar mahu mencubanya. Ayo, Britney, mulakan. Yes. Baiklah, saya akan ambil dengan tangan saya. Ia sangat besar. Ia sangat manis. Oh, ia sudah diliputi air liurnya. Betapa menjijikkan. Britney, ia meleleh. Tunggu sebentar. Saya ada idea. Ini ada tab kecil. Yes. Mari ambil sejuk air dan tuangkan terus ke dalam tap. Oh no! Sekarang beruang, saya akan mandi. Mari bersihkan dengan teliti. Cuci dengan lembut menggunakan berus. Bagus, hampir siap. Wah, ia seperti baru dan saya pasti boleh menikmatinya sekarang. Ia sangat sedap. Oh, tidak. Tiada apa yang akan tinggal daripadanya. Hey! Oh man! Baiklah, saya akan membukanya. Sebiji apel, itu sahaja. Yeah! Baiklah, mengutip kat-kat. Apa? Lagi? Saya akan menjilatnya dan saya akan memakannya. Baiklah, ia lebih baik daripada kali terakhir. Hanya sebiji apel. Tunggu sebentar, saya akan menjilatnya dari semua sisi. Kamu tidak suka, kan? Ew, itu sebenarnya menjijikkan. Saya mungkin akan muntah. Saya akan lap dengan wang saya. Sekarang sudah bersih. Jauh lebih baik. Hei, dari mana ini datang? Wang, baiklah. Ini milik saya sekarang. Akhirnya saya akan makan apel ini. Ia sangat wangi dan sangat berjus. Oh, tidak. Ada ulat. Mimpi ngeri. Tolong saya segera. Saya perlu gosok gigi dan bilas mulut. Saya harap tiada ulat di dalamnya. Baiklah. Adakah ia baik sekarang? Gigi saya sempurna. Dan saya tidak akan mengalaminya lagi. Come on! Okay. Jauhkan ia dari saya. Sempurna. Mari kita lihat. Apa? Saya telah mengalih perhatian mereka. Makanan anjing? Saya benar-benar harap saya tidak memakannya. Saya terpaksa menjilatnya. Ia berjaya. Saya tidak mau memakannya. Mimpi ngeri. Jangan risau, Britney. Nicole, giliran kamu. Oh, ia sangat menjijikkan. Tapi maksud saya hanya perlu menjilatnya. Bagaimana Anda melakukannya? Oh, tidak. Ia mengambil masa yang lama. Saya akan bantu awak, kawan. Jauh lebih baik. Bagaimana awak boleh buat begitu? Muka saya sekarang penuh dengan makanan anjing. Baiklah, Britney. Sekarang giliran kamu. Oh, ini nampak menjijikkan. Saya takut nak tahu apa rasanya. Pergi, Britney, pergi. Kamu boleh lakukannya. Baiklah, saya akan mencubanya. Alangkah seramnya. Saya nak muntah. Di mana beg tangan saya? Ia bukan pemandangan yang indah. Man! Hey! Bagaimana dengan batu, kertas, gunting? Oh, awak bergurau. Betul. Cili pedas. Oh, mari kita periksa kad kita. Yeay. Saya kena jilat. Oh, tidak. Saya kena makan. Ia sangat menakutkan. Mandy, jangan risau. Saya akan mula. Oh, tunggu. Ia tidak begitu teruk. Tunggu sebentar. Saya ada sesuatu untuk awak.
Mari kita potong lada ini kepada 2. Dan sekarang kamu boleh menjilatnya. Oh, man! Oh, tunggu. Saya sebenarnya sangat takut sekarang. Ia akan membakar. Saya perlu sediakan alat pemadam api dan sejuk air untuk berjaga-jaga. Baiklah, mari kita mulakan. Saya pun tak tahu apa yang perlu dijangka. Oh, betapa pedasnya. Seluruh muka saya. Oh, tidak. Jauh lebih baik. Sebenarnya mudah. Giliran Mandy. Baiklah, saya harap ia tahu begitu rescue. Siapa praise kamu lebay. Oh, siapa yang favorit dengan saya? Baiklah, siapa lebih tuanya. Oh, tidak. Semuanya terbakar di dalam. Ups. Maaf, gadis-gadis. Saya tidak menjangkakan itu. Sesuatu berbau. Nicole, adakah itu dari kamu? Tidak. Tunggu, saya rasa itu hidangan. Oh, tidak. Keju busuk dengan kulat? Saya terpaksa memakannya. Wah, saya takkan sentuh. Saya kena jilat. Awak dah dapatkannya. Mula. Oh, man! Saya tak nak mula pun, tapi saya tahu cara untuk mendekatinya. Saya akan tutup hidung saya dan tidak rasa bau ini. Bau yang menjijikkan sebenarnya. Baiklah, tidak mengapa. Tidaklah teruk sangat selagi saya tidak merasakannya. Oh tidak, saya memang boleh merasakannya sekarang. Britney, berhenti ketawa. Giliran kamu. Biar saya fikir. Saya ada idea yang bagus. Saya perlu panggil tukang masak saya. Yes! Ini keju, buat kek daripadanya. Baiklah, baiklah. Saya akan mula dengan krim putar. Rasanya hebat. Menutup keju dan menggunakan sedikit emas. Ini akan menjadi kek yang mahal. Cool. Ini trade dikit Tebrans. Is your be orders Miss Granted Doll and Britney Sway? Happens, Britney. Itu kek yang cantik. Ini sedikit wang dan wow, saya sebenarnya bersedia untuk menikmatinya. Ia bukan keju busuk lagi. Biar saya bersiap dan mengambil gigitan daripadanya. Tunggu sebentar. Ia masih menjijikan. Saya rasa mual. Jangan ketawa. Chef itu sudah berusaha keras. Gadis-gadis, mari kita buka bersama. Wow, burger manis. Betapa sedapnya. Apa? Itu tidak adil. Hooray! Giliran saya untuk memakannya. Saya boleh menjilatnya. Tidak buruk. Baiklah, saya akan mula. Mari kita lihat. Jilat bahagian atas dulu. Oh, coklat ini sungguh hebat. Oh tidak, dia akan merosakkan segalanya. Mandy, berhenti. Ini giliran saya. Oh, ia diliputi air liur kamu, tetapi saya terlalu teruja. Wah, ia sedap. Saya rasa gadis-gadis itu mahu mencubanya juga, tetapi saya tidak akan berkongsi. Apa? Adakah burung mencuri saya? Apa? Tidak, dia memang kalah. Lihat dia, ini terlalu lucu. Berhenti itu. Boleh saya buka? Sempurna. Apa? Bagaimana anda makan ini? Ambil bahagian tengah, ia lebih cepat. Yeay, saya dapat makan. Tiada apa-apa. Cool. Apa?
Saya perlu menjilatnya. Awak bergurau. Ew, itu memang tidak boleh dimakan. Rasanya seperti tiada apa-apa. Nah, Nicole, saya tahu cara memasaknya. Kita hanya perlukan bahan-bahan yang betul. Yes! Hey, you! Oh, siapa yang buat itu? Maaf, gadis-gadis. Oh, tunggu. Saya jumpa Skittles. Itu sudah cukup untuk saya. Gadis-gadis itu mungkin tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Saya akan membuat popcorn yang sedap. Saya juga perlukan beg kertas. Baiklah, masukkan Skittles dan biji jagung ke dalam, tutup dan masukkan ke dalam ketuhar gelombang makro. Saya tak sabar. Kita perlu tunggu sekejap. Dah siap. Sekarang kita boleh tuang popcorn saya ke dalam mangkuk besar. Lihatlah popcorn yang berwarna-warni dan manis ini. Sedapnya. Saya sangat teruja. Awak mahu ini juga? Baiklah, saya akan kongsikannya dengan awak. Siapa yang akan membukanya? Britney. Oh ya, gula-gula getah besar ini luar biasa. Dan saya boleh memakannya. Saya akan menjilatnya. Saya bersedia untuk mencium awak. Baiklah, apa yang saya dapat? Tiada apa-apa. Tunggu sebentar. Ada belon kuning. Adakah sesuatu di dalamnya? Mari kita lihat. Wah, butang langganan. Kawan-kawan, pastikan untuk klik. Saya sudah selesai. Sempurna. Dan jangan lupa tentang loceng. Baiklah, ia adalah, hey, saya mahu mula. Ini giliran saya. Wah, lihat itu. Ia kelihatan sangat menarik. Oleh kerana itu adalah gula-gula getah spaghetti, saya akan gunakan garpu yang istimewa. Ia sangat merah jambu dan sangat lazat, sangat manis. Sedapnya, tapi saya hanya boleh menjilatnya. Siapa yang mahu mencubanya? Tidak, kamu tidak boleh letakkannya semula di situ. Baiklah, saya ada penyepit berlian saya. Ia akan sangat mudah untuk makan dengannya. Oh ya, luar biasa. Dan saya rasa saya boleh tiup belon besar. Wah, lihat itu. Oh tidak, ia pecah tepat di muka saya. Ini mimpi ngeri. Bagaimana saya nak hilangkannya? Tak kelakar perempuan-perempuan. Besar sekali. Apa ini? Mimpi buruk. Kenapa menjerit begitu? Selamat tinggal, selamat tinggal. Saya akan cuba memasukkan jari ke dalamnya. Apa yang... Ia menjijikkan. Apa yang awak mau, Cik? Ya. Adakah awak akan makan ini? Saya akan beri awak banyak wang. Tidak, saya tidak akan buat begitu. Bahkan wang tidak membantu. Hei, gadis cantik. Saya akan makan kalau awak beri saya sedikit wang. Baiklah. Saya tidak tahu. Baik. Itu sudah cukup. Mari kita buat ini. Ini juga sedap. Uang? Ya, ambil itu. Okey. Ia pelik, tapi okey. Baiklah, sekarang giliran saya. Ia sangat cantik. Mari kita cuba. Apa? Sudah tentu. Oh. Oh, wow. Ia sangat sedap. Tidak! Lihat gelembung berkilau ini. Periksa lidah saya. Ia berkilauan. Oh, saya akan menikmati gula-gula getah saya. Oh, sedap. Masa untuk beberapa belon. Ya. Oh, bibir lucu.
Saya suka kamu semua. Giliran kamu. Baiklah. Oh, seram. Baik di belakang. Cermin mata. Ya, datang padaku gula-gula getahku. Hei, itu bukan balon besar. Dan saya mau yang besar. Kunyah banyak gula-gula getah. Dan sekarang, wah, itulah yang saya maksudkan. Siapa kami? Apa itu? Nampak tidak bagus? Dan saya ada kek, bukan yang cantik. Loceng? Oh, okey. Oh, itu kek diraja. Ia masuk lebih hard daripada hanya makanan. Terima kasih kawan untuk memulakan. Ini tidak adil. Saya akan ambil sudu dan mula dari tengah. Saya akan mencubanya. Tapi ya sebenarnya sedap. Saya memang boleh. Jangan makan itu. Ya, saya setuju. Saya salah. Ia sebenarnya menakjubkan. Sedap. Delicious. Teruskan. Apa? Lipas? Dalam gua saya? Sonia, dari mana mereka datang? Kemudian saya makan ya. Saya akan bunuh kamu semua keparat. Dan bunuh diri saya pada masa yang sama. Nampaknya. Ayo coba. Hei kamu, di mana saya patut mula? Saya tahu. Saya perlukan bantuan. Hello, Cik. Bagaimana saya boleh membantu? Saya akan bayar kamu duit dan kamu kena buatkan saya sesuatu. Sesuatu seperti itu. Kita perlu mengemukakan sesuatu. Selesai. Ini kek Anda. Oh, betapa manisnya. Saya lupa pelangi. Wah, cantik. Ya, Putri mempunyai barang terbaik di dunia. Saya bersedia untuk memotong kepingan untuk diri saya. Ia cantik dan sangat lazat. Ia luar biasa. Dan hiasan sangat hebat. Sedap. Nyam. Ya, teruskan. Awak yang terakhir. Betul-betul. Maafkan saya kalau Mahkota, ia tak boleh dimakan. Perempuan siapa nak? Tangkap. Baiklah. Itu gila. Saya akan makan kek saya. Betapa sedapnya hidangan ini. Hei kau. Ya, saya akan makan semuanya. Saya takkan potong pun. Tangan saya berfungsi dengan baik. Saya yang ambil dulu. Apa? Macam mana dia makan? Saya rasa saya sudah cukup. Tetapi kita perlu... Adakah dia masih hidup di sana? Terima kasih. Apa itu? Ya, apa? Saya boleh buat. Terima kasih kerana menonton. Banyak gula-gula. Oh ya, jeli emas. Saya mungkin mula, tetapi saya tidak mahu. Ia kelihatan sangat menjijikkan. Aku sangat benci kamu. Tunggu, ia sedap. Lazat. Jangan menilai buku melalui kulitnya. Adakah Anda percaya pada perkara yang tidak masuk akal? Saya suka semuanya. Yes, tunggu, Mike. Baiklah, saya akan beralih ke hidangan saya. Ini perang keluar.
sedap. Tunggu sebentar. Lihat kulit saya. Kenapa lagi? Mari kita tambah lagi. Apa yang akan berlaku seterusnya? Sedap, Mak. Help. Saya akan pulang ke rumah. Dia adalah kat. Hebat. Apa? Ya Tuhan. Ia telah hilang. Sentuh saya. Ia adalah kesan sementara. Giliran Anda. Hebat. Buka penutup dan picit keluar. Sedap, sedap, sedap. Delicious. Saya apa? Tunggu sebentar. Rantai emas? Wow, mari kita dapatkan lebih lagi. Wah, sebuah cincin. Tiara, saya akan memakainya. Ada apa? Saya tak faham. Wow, saya hebat. Saya ratu. Oh, itu adalah sebuah... Ya, di badan. Tetapi saya mendapat ide. Mari kita curi beberapa barang kemas. Dan Rudy. Oi! Oh, apakah itu? Selamat tinggal. Selamat tinggal. Saya bernasib baik. Lihat ke udara. Boom! Saya suka coklat Kinder. Berhenti merenung. Ya, saya tahu. Nota pautan. Saya tidak bernasib baik kali ini. Macam mana saya sepatutnya makan ini? Saya akan rasa mual. Saya akan cuba buka. Tunggu. Ia sebenarnya sedap. Sangat gembira. Saya akan jilat sahaja. Ia nampak pelik. Saya akan ambil gambar. Kita akan muat naik dalam talian. Video itu sebenarnya jauh lebih baik. Apa? Hei, Mike, mula makan. Dengan senang hati. Getah keluar. Hebat. Oh, oh, oh. Oh ya. Hah? Ia lebih baik dengan cara ini. Sedap. Saya akan makan semuanya. Oh, dan sekarang beralih kepada kejutan. Kereta yang hebat. Saya boleh bermain dengannya. Oh, budak lelaki. Alamak, baiklah giliran saya sekarang. Melakukan ini. Halo semua. Saya akan mulakan dari atas sekali. Tunggu. Pelayan, saya mendengar. Sila letakkan coklat dalam mulut saya. Sudah tentu. Mari kita lakukan ini. Membukanya. Di situ Anda. Anda pergi. Oh, ini bukan saya. Menyanyi. Lagi. Saya akan gembira untuk memberi awak makan. Yang lain sedang dalam perjalanan. Oh, ayolah. Maaf. Tapi itu sangat sakit. Dengar, saya ada satu... Angkat. Terima kasih. Bukan. Anda tidak dibenarkan di sini. Tidak. Ini adalah parti pribadi. Siap. Baiklah, si mari lihat. Apa yang boleh saya lakukan? Saya perlukan gam. Koro, letakkan beberapa titis pada rumah. Hebat, sekarang gam tidak diperlukan. Oh, batu delima saya. Ia kelihatan hebat. Buah, saya ada hati ruby dan saya perlukan beberapa buah. Ia sangat cantik.
Mari tambah beberapa berlian. Tidak buruk. 3, 2, 1. Oh ya, gelembung berlian di seluruh rumah. Apa yang sedang berlaku? Apa? Adakah itu gempa bumi? Rumput saya! Baiklah, saya perlukan rumput untuk bumbung. Ia sesuai dengan rumah saya dengan sempurna. Beberapa awan guruh, saya perlukan hujan. Sekarang ada bunga yang cantik, hebat. Wahai, saya tahu apa yang saya perlukan, merchant. Walaupun Anda tahu ia terlalu kecil, saya perlukan yang lebih besar. Wah, itu hebat. Betapa kuatnya. Kelly, tangkap saya. Oh, saya mau lihat apa yang berlaku. Wah, bumbungnya sangat berkilau. Bagus. Saya diliputi debu. Chloe, hati-hati. Saya tahu apa yang perlu dilakukan. Saya perlukan seorang badut. Hai, boleh saya ambil beberapa belon cerah daripada awak? Boleh, tapi bayar. Ini, ambil beberapa batu delima. Oh, saya terbang pergi. Selamat tinggal. Ada banyak belon dan ia sangat tinggi. Tolong, saya perlukan batu delima dengan segera. Belon meletup. Saya mula turun. Baiklah, itu pendaratan yang lembut. Dan saya berada di atas bumbung. Biar saya lekatkan balon saya. Hebat, saya sangat cantik. Oh, cermin saya. Kelly, kamu pecahkan cermin saya. Apa yang kamu lakukan? Pergi. Saya terfikirkan sesuatu. Sekarang saya ada satu berlian besar. Betapa cantiknya. Dan saya memutuskan bahawa rumah saya memerlukan hiasan alpukat. Satu hiasan yang comel, menggantungnya di pintu. Oh, Aisard idea, your adalah seorang apa di pintu air stover pusing. Sekarang beri sekitar hias rumah di dalam. Oh, Wayne Chloe Hoyles cantik. Betul berlian kilauan tambahan itu. Rumah Kelly, Leticia romantik, banyak hati. Rumah Sheila terlihat seperti hawan sebenar. Wayne tersekarang tanah. Ini suanya sangat kosong. Frame ay soy dorchiver di lantai. Tayo ada rumput dengan cendawan. Tunggu. Satu idea. Mari ambil reben. Saya mahu membuat konfeti hijau di dinding dan tanda neon di sini. Biar saya pasang meja zamrud saya. Luar biasa. Saya perlukan lebih banyak cahaya. Lampu zamrud. Ia akan kelihatan hebat di sini. Baiklah. Saya tertanya-tanya apa yang Chloe fikirkan. Satu idea terlintas di pikiran saya. I daughter chat pirak siur seruir serulate so. Oh, Rusian cholik. Such rusings. I really cruising. Bagus. Bagaimana dengan langsir? Ia kelihatan luar biasa. Awak tahu tak? Sepatutnya ada meja di sini. Ia seperti berlian besar. Saya akan gantung lukisan yang indah di dinding. Baiklah, saya perlukan gambar saya. Saya sangat cantik. And then meko tengok gula kali kegemet. Saya coba membentuk berlian. Sudah betul. Ia fawad lazat. Aduh bahasa kayak menjilat jari Anda. Wah, semuanya sudah siap. Dan saya boleh menikmati gula-gula saya. Sedap.
Apa yang patut saya lakukan? Betul, lava di lantai. Ia kelihatan hebat. Oh ya, tunggu sebentar. Saya ada pistol air, tapi saya akan letak batu delima di dalamnya. Mari tembak ke dinding. Wow, ia adalah hati yang diperbuat daripada delima. Lihat hiasan ini. Letakkannya tepat di tengah hati. Dan bibir Ruby, apa yang lebih baik? Kerusi sempurna saya. Dan saya perlukan meja. In this jurisdiction, kita perlukan lampu dan wine seperti sejuk dengan minuman sejuk. Ya, suka Coca-Cola. Cutria tersangat yang betul-betul sempurna. Hello, gadis-gadis. Oh, matahari. Tetapi saya boleh membuat halaman yang cantik. Lihat itu, saya malah ada kolam. Terasa segar dengan segera. Bagus. Dan saya perlu menunggu bungkusan saya. Oh, ini dia. Ia sangat berat. Hei, mungkin awak boleh tolong saya? Boleh ambilkan tolong? Tolong sila. Tetapi dengan bayaran. Ini sepatutnya cukup. Ini batu delima. Hebat. Mari kita lihat apa yang ada dalam bungkusan Anda. Payung pantai, kerusi pantai. Oh, hello. Anda perlukan bantuan dengan buayan. Tolong. Baiklah. Apa ini? Berlian sebenar hebat. Mari kita mulakan. Selesai. Bagus, terima kasih. Ya, Anda boleh pergi sekarang. Biar saya buat sedikit magic. Saya mahu bantal lembut. Oh, mari ambil koktail dan mula bersantai. Indah, gadis-gadis, kita mempunyai rumah yang begitu cantik. Ya. Sedikit coklat. Sebuah bar. Saya tidak akan rasa selesa dengannya. Tunggu! Apa? Mia! Saya tak pernah nampak coklat bar sebesar itu dalam hidup saya. Oh, coklat awak nampak lucu, Mary. Awak akan mula dulu. Oh, betul! Cepat sekali! Saya ada idea. Dapur mainan akan bantu saya. Tada! Saya masak hidangan paling menakjubkan untuk mainan saya di sini. Dan kali ini, saya akan membuat lembu untuk diri saya. Kita perlu cairkan coklat dalam periuk. Seterusnya, gaul semuanya agar tidak hangus. Kemudian, saya perlukan susu. Ia dalam peti sejuk mainan saya. Itu dia. Tuangkan ke dalam periuk. Ambil cawan khas. Dan kita perlu menuang koko ke dalamnya. Ini dia. Baunya amat lazat. Mari kita coba. Anda mendapat... Sudah habis? Oh, tidak mengapalah. Baiklah. Mary, awak sangat kelakar. Tapi sekarang masa untuk saya menikmati coklat saya. Keju! Jangan sentuh. Ini coklat saya. Dan Saya malah ada idea apa. saya boleh buat daripadanya. Pertama, teknik karate saya. Sekarang saya ada potongan kecil. Saya sedang bina rumah coklat. Lihat, ia sangat besar. Hebat! Cakar burung Yoni. Hantu. Cuba ia menggigit akar. Sedap. Saya mahu lagi. Lazat. Ya. Hei! Tolong, untuk saya? Awak mahu topi coklat saya? Jadi makanlah dengan saya. Apa
Apa Chupa Chups yang comel? Saya tak pernah lihat yang sekecil ini sebelum ini. Lollipop Maya. Gadis-gadis. Apa? Ini gila. Tetapi, jangan sentuh. Mula Mary. Baiklah. Chupa Chups saya nampak lazat. Luar biasa. Tunggu. Tiada apa-apa lagi. Cepatnya. Baiklah. Siapa seterusnya? Giliran saya. Tanggalkan pembungkusannya. Oh, ia betul-betul sempurna. Ya, sangat sedap. lazat. Oh, Stacy, lupakan dia. Ia menakjubkan. Baiklah, saya sudah selesai. Sekarang giliran Mike. Baiklah. Mari kita periksa rasanya. Membuka bungkusan. Wah, ini macam mimpi. Ia sangat besar. Mary, ini bukan untuk awak. Saya akan makan sendiri. Dan saya ada idea. Saya mau menghancurkannya. Kemana kamu semua pergi? Ini bahagian paling menarik. Wah, hebat! Harus mencobanya. Saya akan ambil. Sangat sedap. Gadis-gadis, saya ada banyak kepingan kecil Chupa Chups sekarang. Sangat hebat. Apa hari ini beli sugar dengan your? Saya boleh makan ini selamanya. Hei, tinggalkan sedikit untuk saya. Ini Oreo yang sangat kecil. Itu tidak cukup. Dan saya bertuah kali ini. Saya paling bertuah sekali. Saya ada Oreo paling besar di dunia. Kamu tidak bernasib baik. Baiklah, saya cuba dulu. Celup dalam susu. Tidak mungkin. Saya terjatuhkan Oreo kecil saya dalam segelas susu besar. Saya takkan dapatkannya sekarang. Saya kena minum. Saya kena minum semuanya. Oh tidak, sekarang dilitupi susu. Oreo saya. Sedap. Kini giliran saya. Pertama sekali datangnya inti. Oh, hebat. Sekarang kita celup. Celupkan dalam susu. Itu sudah cukup. Betapa lazat. Baiklah, saya rasa saya sudah selesai. Ini giliran Anda. Hei, mari kita coba. Kecuali gelas saya sangat kecil. Kami ambil Oreo besar di tangan kami dan cuba mencelupkannya dalam susu. Tidak, ia tidak berjaya. Hei, Chica. Ya, saya boleh tuang susu atas biskut. Itu lebih baik. Kita boleh cuba sekarang. Betapa coklatnya. Biskut coklat memang hebat. Dan kepingan terakhir. Sedap. Kita berjaya. High five, perempuan-perempuan. Adakah kamu serius? Pizza sekecil itu wujud? Wow, saya ada pizza biasa. Wow, wah, ya, pizza. Saya ada komputer terbesar di dunia. Sokong saya. Sayang, ya, oh, sudah cukup. Saya pikir pizza saya juga sedap. Mari kita coba. Saya pasti tidak akan kotor. Ia sangat sedap. Pizza ini amat lazat. Quack, quack, quack. Mari lakukan ini. Tiada siapa yang pernah makan pizza sebegitu sebelum ini. Hebat. Dan ia sangat sedap. Baiklah, itu sahaja. Saya habiskan semua pizza. Sekarang giliran Mary. Betul ke? Hurai. Oh, saya tahu di mana mahu mula. Saya akan membuat satu sandwich besar. Ia dibuat daripada kepingan pizza. Wow, sangatlah sedap. Oh, kawan-kawan, saya penat memegang sepotong besar sebegini. Berikan saya kat itu.
Mia, kamu tahu apa yang perlu dilakukan. Ini sistem sokongan kamu. Kamu yang terbaik, Mary. Saya sedang makan. Saya pemenangnya. Saya boleh tangani ini. Di sana, bunga api, dan kita akan merayakannya. Terima kasih semua. Saya tak dapat melakukannya tanpa sokongan kalian.